Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat sup kaki lembu dan cara proses kaki lembu. Okey, jom kita tengok caranya. Kini kita nak buat sup kaki lembu hari ni deh. Lepas tu nak buat sup kaki lembu tu dia kena proses lah kaki lembu tu supaya bersih. Jadi saya nak tunjuk jugalah cara nak proses kaki lembu tu. Sebabnya takut ada yang masih tak pandai lagi deh. Kalau yang masih tak pandai lagi, dia bolehlah ikut cara macam saya nak tunjuk ni. Ni saya nak hidupkan api dulu. Lepas tu kita nak bakar kaki lembu ni. Ni awak boleh tengok deh. Saya kaki lembu ni masa korban hari tu saya ada dapat lah sebatai ni, seputung ni. Jadi dapat ni. Lepas tu saya letak dalam peti air dulu. Lepas tu hari ni baru boleh buat. Baru boleh buat sup kaki lembu. Sebabnya kalau nak buat dia ni kena ada kerajinan lah. Awak boleh tengok lah. Sebabnya kita kena bakar dulu kaki lembu proses dia ni. Bakar sampai dia jadi arai lagu ni. Sampai dia hitam gini. Lepas tu kita akan kikih buai kulit dia tu. Nampak macam susah lagi tu. Kena bakar lagi. Nampak deh. Susah nak tanggal tu. Kita kena bakar lagi. Sampai dia jadi putih. Lepas tu kata nak buat dia ni. Kena buat masa dia panas-panas. Kalau kita bakar. Lepas tu letak tepi dia sejuk. Tak boleh nak buat dah. Dia kena kita bakar dengan api. Terus kikih kulit dia tu. Itu jadi kata proses dia tu ambil masa lama jugalah. Nak kata siap ni. Tu tapak dia tu. Tapak kaki lembu tu. Kita kena buai deh. Ni awak boleh tengok macam dalam video ni lah. Kena buai ni. Bila kita bakar tu dia lembut lah jadinya. Kalau kita tak bakar memang susah. Tak akan keluar lah. Tu masa time kita buat korban tu. Setengah orang dia tak say kaki lembu gini. Setengah orang kalau dia jenis orang rajin ke. Dia nak deh. Macam kepala lembu ke apa tu. Nampak je lagu ni. Tapi isi dia tu banyak. Nampak je macam kata ada isi ke tak. Tapi isi dia tu banyak ni deh. Ni kita cari sendi dia. Kita nak potong dulu. Tu kena sediakan parai lah. Kalau ada parai tu. Dia sedap kita takir dia tu deh. Ni kalau harap ke saya ni memang tak makan ni muju kata suami saya ni dia rajin nak pisah kaki lembu ni. Kalau saya memang saya tak ambil dulu lagi. Bui ke siapa dia nak lah. Ambil lah ke siapa dia nak. Sebabnya awak boleh tengok lah. Kena betul-betul rajin nak pisah kaki lembu ni. Ni baru sepotong kaki lembu. Kalau banyak potong memang tak tahulah. Ni kita nak belah. Bila kita nak belah gini dia kata dia lembut dah. Ni nampak tak? Kaki dia dalam ni. Dia sendi. Dia macam agak keting gitu. Dia banyak dah isi dia. Ni kita nak basuh lah dulu. Bagi dia betul-betul bersih. Ni saya capur dengan tulai belakang lembu. Korban itu juga ni. Jadi kita nampak nak bagi nampak banyak lah. Nampak ada isi. Jadi kita capur dengan tulai belakang tu deh. Ni saya nak potong kecil-kecil dulu gini lah. Sebabnya kita nak basuh dulu. Nak basuh bagi dia betul-betul bersih. Lepas tu kita nak jerai air. Nak panaskan air untuk kita rebus kaki lembu kita lah ni. Ni kita dah basuh bersih-bersih. Lebih kurang gini lah rupa dia bila kita dah basuh bersih. Lepas tu kita masukkan ke dalam periuk yang kita dah isi dengan air ni. Ni kita nak sebabnya kita nak rebus. Kita nak rebus sampai dia separuh empuk dulu. Memang ambil masa yang agak lama jugalah untuk kita rebus kaki lembu kita ni. Bagi dia betul-betul empuk. Kata tulai tu dia tak empuk dah isi yang empuknya. Ni kita nak buai lah. Kata minyak dia ataupun lemak dia ni. Kalau tak berminyak sangat bila kita makan sup tu. Kita boleh buai dah. Kalau tak buai pun tak ada apa-apa. Tapi saya nak buai lah. Buai siapa dia jadi jenis gini. Ni kita tengok ni. Dia daging tu lah. Daging tu dah separuh empuk dah. Jadi kita akan tambah bahan-bahan untuk masuk ke dalam sup kita ni. Kita ada serai, bawang putih, bawang Holland, tomato, halia, lengkuas, cili padi, akar daun sup dan akar daun bawang.
Bahan-bahan ni kita ketuk je. Macam bawang tu kita potong dadu lah. Kalau bawang putih tu kita ketuk je. Ni. Awak boleh tengok ni. Kita tak perlu pun nak tumis bahan-bahan kita ni. Kita terus masuk ke dalam sup kita ni. Dia lagi fresh. Sebab saya nak buat sup rasa kampung. Ni kita ada juga rempah sup lah. Kita masuk ke dah. Lepas tu kita akan rebus lagi. Siapa kata kita tengok bawang semua tu dia hacur. Ni jadi sedap sup kita ni. Saya memang nak buat sup rasa original, rasa asli. Kalau kita buat tumis bawang tu dia rasa lain sikit. Tapi yang ni memang rasa original sungguh. Ni kata dah betul-betul empuk dah ni. Lepas tu saya nak angkat dulu. Saya nak angkat bahagian ada orak keting tu. Ni nampak dok putih-putih tu orak keting lah. Keting. Ni saya nak potong kecil-kecil gini supaya mudah kita nak makan ni deh. Lepas tu lepas kita potong tu kita masuk ke dalam kuah sup kita semula lah. Dan kita akan perasakan dengan bahan-bahan perasa dia. Kita letak garam secukup rasa garam kita ni. Lepas tu kita tambahkan juga sedikit ajinomoto deh. Sebut perasa. Kalau nak buat sup baik letak ajinomoto lah daripada perasa yang lain. Sebab dia tak akan lari rasa dia tu. Lepas tu macam gula tu saya dah tak letak dah. Sebabnya macam kita letak bawang Holland tadi semua tu. Bawang Holland tu dia rasa manis. Lepas tu bawang Holland tu dia dah hacur dah. Itu yang mengeluarkan rasa manis. Setengah sup tu saya ada juga letak gula. Sebabnya kita tak buat cara ni. Tapi buat cara ni dia dah rasa manis. Original tu memang sedap. Tak perlu nak letak gula dah. Ni saya masuk dapur air ke. Kita buat api tu biar slow. Biar dia masak slow-slow. Memang sedap. Memang kata wangi dia tu macam tak sama lah kalau kita masak atas gas. Memang sedap lah kalau kita masak guna kayu arang ni. Ni kata sup kita ni dia betul-betul dah masak. Isi dia tu dah lembut. Memang kata kalau orang tak ada gigi pun dia boleh makan. Sebab lembut sangat-sangat. Saya memang kalau suka makan sup tulen ni. Biar isi dia tu lembut. Biar kita kata cobik tu senang. Tangga deh. Ni nak sedap lagi. Kita tabur ke daun sup, daun bawang. Lepas tu kita tambah ke cili padi. Ni saya guna cili padi kampung. Memang sedap. Ni kita masuk ke bawang goreng. Kalau ada bawang goreng kita buat sendiri, sedap lagi. Lepas tu kita perah ke limau nipis. Siapa ada rasa masak. Baru dia kata sedap. Pedah masak tu memang selera makan. Ni boleh nampak dah isi dia ni. Memang orang tak ada gigi pun boleh makan sungguh lah. Memang lembut sungguh. Sebabnya kita masak lama dengan api yang perlahan. Memang orang kata jadi. Ni kaki lembu tadi. Kaki dia nampak tak betapa lembutnya. Ni dia banyak orak keting di kaki ni. Lepas tu kita nak potong kecil-kecil lah untuk kita makan ni deh. Memang sedap sungguh si awak. Kalau awak kata nak terah buat, memang kata saya sangat-sangat recommend resepi ni. Awak cubalah buat. InsyaAllah tak menyesal makan tu deh. Ni nampak ni memang banyak. Kata separuh kaki tadi kita potong tu. Orang kata tak habis makan. Sebabnya banyak. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.